Berita boom hari ini. Universal Music Malaysia ambil keputusan menurunkan video muzik terbaharu Dola daripada semua platform digital selepas penampilan ahli kumpulan itu dalam muzik video berkenaan dikritik kerana dianggap tidak sesuai dan menyentuh sensitiviti penonton selain mendapat teguran daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar. Pengarah urusan Universal Music Malaysia, Kim Lim, berkata, keputusan itu dibuat selepas penelitian semula terhadap keseluruhan kandungan dan maklum balas masyarakat. Pihak label menegaskan mereka menghormati nilai budaya serta sensitiviti agama di Malaysia. Selain mengakui kepentingan menyeimbangkan kreativiti dengan norma setempat, Universal Music Malaysia juga komited untuk memperketat proses semakan kreatif selepas ini dengan melibatkan perbincangan dalaman dan konsultasi profesional selain mengucapkan terima kasih kepada peminat yang menegur secara terbuka dan membina.